Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mari ikan pun sampai. Fresh, segar-segar lagi. Jom. Ni nampak ni. Kita potong, proses. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ni anggaran dalam sekilo. Potong 5 Ni macam biasa lah. Ada S, M, L. Merah. Ni saiz dia. Last sekali basuh lah. Mula-mula kita potong betul buat saiz dia S, M, L sampai ujung. Basuh. Packing last sekali kita vacuum pack. Siapa nak dapatkan ikan lazih, beg kuning ada atau nak lebih tanya banyak, masuklah kita sekarang.